Kita tak boleh terjemah Quran, terjemah balik bahasa terus, tak boleh. Quran ni kena tafsir. Sebagai contoh, hang nak sebut dah. Tuhan sebut, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Hendaklah kamu sembah Tuhan kamu sehingga yakin. Apa makna yakin di sini? Makna yakin di sini ialah al-maut, mati. Mu kena sembah Tuhan sehingga mati. Mu kena semayang sehingga mati. Bila mati mu tak semayang, tak apa dah. Inilah orang ajaran sesat. Dia baca ayat ni, dia kata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dia terjemah yakin, mu kena sembah Tuhan kamu sehingga yakin. Bila yakin tak semayang, tak apa dah. Ini ajaran sesat. Sebab hatta tu lil ghayah. Kalau mengaji bahasa Arab, hatta lil ghayah. Mu kena sembah Tuhan kamu sehingga yakin. Dia yakin tak semayang, tak apa, tak usah, tak apa. Dia kata mu kau tak yakin lagi, mu kena semayang, aku yakin dah ya. Sebenarnya makna yakin di sini ialah al-maut. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Ai al-maut. Naklah kamu sembah Tuhan kamu sehingga kamu yakin, yakni sehingga kamu mati. Kena buat amal ni sehingga mati. Pas mati kok tak semayang, tak apa, tak puasa apa, tak apa, tak berjuang Islam, tak apa, pasal apa? Pasal kita mati dah. Kenapa? Baik, kenapa? Kenapa mati itu disebut al-yakin? Mati itu disebut yakin. Kerana sebanyak mana hak Nabi royak, sebanyak mana hak Tuhan sebut dalam Quran ni, orang yang tak yakin pun bila mati dia yakin. Ya Allah lah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rupanya orang buat nyanyi kat orang lagu ni. Rupanya orang jahat lagu ni. Dia yakin dia mati. Atas dunia ni saya kat royak dah ni. Royak pelepas macam. Mana? Jadi bila mati, yakin. Begitu juga firman Allah Ta'ala. Bila Allah Ta'ala tanya ahli neraka, apakah yang menyebab dia masuk neraka? Di antara jawapan ahli neraka disebut dalam Quran. Boleh tengok dalam surah Al-Muddathir ayat 47. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Jawab ahli neraka, kami dulu atas dunia mendustakan hari kiamat. Kami tak percaya pada hari akhirat. Hatta atana al-yaqin, sehingga datang yakin, yakni datang mati kepada kami, barulah kami percaya. Yakin itu makna mati, al-maut. Tak boleh kita terjemah yakin itu makna yakin. Begitu juga ada zalim, ia kena terjemah syirik. Bila kita terjemah begitu, dia kata apa kita terjemah syirik? Zalim lah. La ilaha illallah. Zalim ni 3 makna. Zalim dengan Tuhan tu syirik. Zalim dengan diri sendiri tu orang panggil zalim pada diri sendiri. Zalim kat orang pun orang panggil zalim. Faham ke tak? Tak apa asal kita faham. Tak apa, tak tahan kita duk teruk dia tu. Mana kita tak faham juga lah. Jelas ke tak tu? Kalau jelas boleh beradu lah. Wallahu a'lam.